Semalam seperti mana semua sedia maklum, salah seorang rakan tuan-tuan dan puan-puan yang dikenali sebagai Tam Jebat. Okay, dia berumur 43 tahun, dia ni rakyat Malaysia yang biasa, dia ni menyaga dengan family, anak 4 orang. Dia ni bukan ahli parlimen, dia ni bukan menteri, dia ni rakyat biasa. Sebagai rakyat biasa, kita berhak untuk bersuara. Sebagai rakyat biasa, kita berhak buat komen. Sebagai rakyat biasa, kita berhak untuk kritik. Tahun lepas dan baru-baru ini Perdana Menteri menyatakan jangan tangkap siapa yang kritik saya. Kan? Dia kata kritik tu biasa. Tapi jangan sentuh Raja-Raja Melayu. Hari ini kita dapati bahawa lagi sekali sistem dipersalahgunakan oleh kerajaan hari ini. So semalam anggota daripada bahagian siasatan jenayah D9 Kedah telah datang dan telah menangkap Tam Jebat di rumahnya semalam. Dan kemudian daripada situ dibawa ke Kuala Kangsar, bertukar tangan kepada IPD Dan Wangi dan akhirnya malam semalam sampai ke IPD Dan Wangi. Kertas siasatan telah pun dibuka, ada satu posting yang ada orang tidak puas hati. Laporan polis terhadap Tam Jebat telah dibuat di Sarawak oleh seorang yang bekerja di bawah Jabatan Penerangan Sarawak. So kepada Menteri Komunikasi, hentikanlah guna undang-undang macam ni. Kepada menteri-menteri dalam kerajaan madani, sedarlah apa yang sedang berlaku. Sebagai rakyat Malaysia yang biasa, ditahan. Siasatan dijalankan di bawah 3 seksyen, iaitu Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 233 dalam kurungan 1 Akta Komunikasi Multimedia dan juga Seksyen 500 Kanun Keseksaan. So hari ini, pihak polis telah hadir, telah memohon reman selama 4 hari bermula hari ini. So banyak alasan yang mereka berikan, tapi kita telah pun bantah permohonan tersebut dan Alhamdulillah Tuan Magistrate telah membenarkan supaya dia hanya ditahan reman sehingga jam lebih kurang 3.30 petang ini. So 3.30 petang ni dia akan keluar, dia akan rakam percakapan. So kepada ahli keluarga beliau, kepada anak-anak beliau, sabar, insyaAllah ayah anda akan pulang. Satu lagi pemakluman, Tam Jebat ni dia merupakan pesakit jantung. Dia dah masuk stand dah 2 kali dah. So mungkin itu antara alasan kenapa mahkamah merasakan tidak perlu untuk ditahan reman orang-orang sebegini. So kepada kerajaan, tolong hentilah guna akta hasutan ni. Banyak kali dah kita tanya soalan yang sama, sampai bila nak guna atau salah guna akta hasutan 1948. Saya dah terangkan dengan begitu jelas sekali sebelum-sebelum ini. Dulu kerajaan ini naik dengan janji kepada rakyat dia akan hapuskan akta hasutan. Tapi sampai sekarang dia tak hapuskan akta hasutan. Ramai daripada mereka yang berada dalam kabinet dulu pernah dipanggil ke balai polis ini yang sama juga dan ada di antaranya telah ditahan reman atas kesalahan-kesalahan yang hampir serupa. Tapi bila anda dah dapat kerusi empuk di Putrajaya, anda dah jadi menteri, anda dapat pangkat, anda dapat gelaran, anda dapat harta, anda dapat kedudukan, anda lupakan semua janji ini kepada rakyat. Dan hari ini yang jauh lebih ironik dan jauh lebih teruk dan jauh lebih memalukan, mereka yang mengkritik, mana kekritikan ni dibenarkan di bawah undang-undang kita, kritikan itu dibenarkan, perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Mereka yang kritik dasar-dasar kerajaan atau mereka yang mengkritik Perdana Menteri atau mereka yang mengkritik kerajaan, anda pula salah gunakan akta yang sama yang anda janji nak mansuhkan, batalkan, hapuskan tu terhadap mereka yang mengkritik kerajaan. So recapnya mudah. Orang biasa di Malaysia ni, kalau sedikit salah kritik, orang tak suka, dia buat laporan, akan ditahan dan pohon reman di mahkamah. Tapi kepada rakyat Malaysia, jangan takut. Ini hanya intimidasi. Dan kepada peguam-peguam lain di luar tu, turunlah. Datang tolong rakyat biasa. Jangan hanya duduk di kerusi-kerusi ofis anda untuk mendapat klien-klien yang bayar anda duit-duit yang banyak. Rakyat Malaysia memerlukan bantuan guaman dengan amat banyak sekarang ni. Sebab ramai lagi seperti Tam dan orang-orang lain lagi yang akan kena selepas ini. So kepada peguam-peguam, majlis peguam, kepada Lawyers for Liberty, terima kasih. Anda semua memang support daripada dulu. Tapi kita perlu giatkan sektor guaman ni supaya lagi ramai orang keluar untuk beri bantuan kepada rakyat Malaysia.